Mayat terapung dalam keadaan tidak sempurna ditemui nelayan di perairan berhampiran Pulau Pisang, Pontian, Johor pada jam 11 pagi semalam disahkan polis adalah jasad remaja lelaki yang dilaporkan hilang sejak 6 hari lalu. Tan Boon Chin, 18 tahun, dikatakan ditemukan kira-kira 30 kilometer dari lokasi terakhir anak sulung dua beradik itu dilaporkan hilang di Benut. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syafiq Taib berkata, hasil pengecaman pihak keluarga mendapati pakaian serta gelang tangan pada mayat sama seperti kali terakhir dipakai remaja berkenaan sebelum dilaporkan hilang. Menurutnya, hasil bedah siasat di Hospital Pontian, punca kematian adalah disebabkan lemas. Ujar beliau, pemeriksaan pada tubuh mangsa juga mendapati tiada sebarang perlakuan jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.